Segalanya bermula di sini, di hutan tebal, di gua batu, di tebing sungai. Lebih 100,000 tahun yang lalu, manusia pertama belajar hidup dalam dunia yang liar dan penuh cabaran. Inilah permulaan zaman Paleolitik, langkah pertama manusia di muka bumi. Di negara kita sendiri, manusia Paleolitik pernah hidup di kawasan seperti Kota Tampan dan Lenggong di Perak, Bukit Jawa di Kelantan, serta Gua Niah di Sarawak. Kawasan berhampiran sungai, gua dan hutan inilah tempat mereka mencari air, berlindung dan memburu makanan. Tapak-tapak ini menjadi bukti bahawa manusia awal pernah hidup di bumi Malaysia sejak ribuan tahun dahulu. Manusia Paleolitik hidup dalam kumpulan kecil, biasanya hanya beberapa keluarga. Mereka bergerak bersama, makan bersama dan saling melindungi antara satu sama lain. Pada waktu malam, mereka tidur rapat dalam gua atau di bawah tempat berteduh ringkas untuk kekal selamat daripada binatang liar. Sepanjang hari, mereka bantu-membantu, dewasa membantu kanak-kanak melintas halangan hutan, dan mereka sering berkomunikasi dengan isyarat tangan untuk merancang ke mana mereka akan pergi seterusnya. Walaupun hidup mereka sederhana, hubungan dalam kumpulan sangat kuat kerana kehidupan mereka bergantung pada kerjasama. Untuk mendapatkan makanan, lelaki Paleolitik biasanya keluar memburu rusa, kijang atau haiwan liar di tepi hutan. Perempuan dan kanak-kanak pula mengumpul buah hutan, ubi, pucuk dan apa sahaja yang boleh dimakan. Mereka juga mencari siput, kerang dan ikan di sungai sebagai sumber protein. Apabila kawasan sekitar sudah tidak banyak makanan, mereka akan berpindah ke tempat lain. Inilah cara hidup mereka, sentiasa mencari sumber dan bergantung sepenuhnya kepada alam. Walaupun hidup mereka sangat awal, manusia Paleolitik sebenarnya bijak mencipta alat. Mereka menghasilkan kapak genggam dan serpihan batu tajam untuk memotong daging, mengupas kulit haiwan dan mempertahankan diri. Antara teknologi terpenting ialah menghasilkan api. Api membantu mereka memasak makanan, menghalau binatang buas dan memberi cahaya pada waktu malam. Teknologi yang ringkas inilah yang menjadi asas kepada perkembangan manusia pada zaman seterusnya. Apabila perubahan iklim, makanan dan kawasan tempat tinggal mula berubah, manusia juga terpaksa menyesuaikan diri. Apa yang berlaku selepas itu mengubah seluruh cara hidup mereka. Ikuti episod seterusnya, Zaman Mesolitik, titik perubahan manusia.